Bangka Hulu, Kemih, Kak Miha, tak tahu ke Kemuh ke Kemah ke, Kemih tu, daripada dengan air, dengan berdehem, dengan berdehem, dengan dilalukan jari tangan di bawah zakar. Maksudnya ini kira tandas lama lah, maknanya standby air, standby batu. Pasal begini, kita sebelum beristinja sunat menggunakan batu 3 biji atau 3 bucu, atau apa yang seumpama dengannya. Kertas boleh, kertas sekarang yang kertas dalam bilik tandas tu boleh pakai, itu kesat. Dia kata benda-benda yang keras, maknanya kulit kayu boleh, tetapi kulit roti tak boleh. Jadi makanan menghina, melainkan kulit roti yang dah hitam legam. Hitam pula kita. Tetapi kulit rian lagi tak boleh. Jangan buat pasal. Apa namanya, benda-benda licin tak boleh, kaca tak boleh. Apa namanya, ini tak boleh, jangan buat pasal. Miang buluh lagi jangan. Batu dan air standby, itu bagi yang dulu. Sekarang dah ada bilik air dah ada air daripada pipe, ada, tak apa. Dan jangan beristinja dengan air tempat qada hajat, takut mercik. Sekarang dah ada, tak apalah. Melainkan tempat yang dah sediakan. Istibrak ni maknanya kita bersaat ni maknanya melalukan air kepada zakar untuk supaya air itu keluar, ataupun berdehem. Itu sunat. Ya. Kalau hukumnya sunat berdehem tu, kalau sekiranya tak berdehem juga, air boleh keluar. Tetapi kalau tak berdehem, air tak keluar, wajib berdehem. Berdehem tu bukan itu. Gitu. Tapi kalau orang tak faham, air turut benar punya tu. Maksudnya itu sunat kan, berdehem tu. Satu saya nak pesankan tuan-tuan, kadang-kadang kita buang air tak tos, tak lawas. Kadang-kadang nak, itu sebab Nabi kata, satu ketika Nabi menyebut, dia kata di antara orang yang keras seksa dengan kubur ialah orang yang tak beristinja. Bukan tak beristinja, maksudnya ialah kadang-kadang tengah semayang, tengah rukuk, menitik setitik air, nak bangun malu, gagah semayang juga. Lebih-lebih semayang Jumaat depan, nak ke mana? Jadi caranya lah dua. Kalau orang yang tak lawas, bukan tak lawan, tak tos dia panggil, mana kita tengah sujud, tengah rukuk, menitik setitik. Kadang-kadang tak titik pun terasa syaitan mainkan kita dulu. Setitik, ya ke tidak? Mungkin ya, mungkin tidak. Kita ambil mana yang paling berat. Tapi hati akan berkata-kata. Memang ada Imam Ghazali kata, kadang-kadang bila cek pula ada air. Mungkin air yang telah kita basuh tadi, mungkin. Itu perasaan-perasaan. Sebab kita kadang-kadang tengah semayang, Nabi kata satu orang tu, ya suruh aku tengah semayang macam rasa lain saja. Nanti tidak Nabi, kau rasa ada bau atau ada sesuatu yang rasa bau kau semayang. Kita kan kuat was-was. Was-was tu jadi berat, banyak yang jadi was-was, jadi susah. Ambil uduk kan ada basah. 4-5. Asal orang tu ambil uduk pukul 3 pagi, pukul 5 tak habis. 2 jam tu. Uduk was-was. Dah ambil uduk dah basuh muka dah basuh kaki, muka belum. Susah. Satu orang sahabat, anak murid, ambil uduk, was-was. Tuan guru tu bini, engkau menyelam senang. Dia pun betul, kita menyelam dia. Kan kita ambil uduk, kalau was-was menyelam, sah. Dia panggil tertib serentak. Ya? Kita kalau rumah, maksud niat, naik balik. Sah dah. Dia was-was juga. Tuan guru, tuan, saya was-was juga tuan. Engkau tidak wajib semayang. Kenapa tuan? Engkau gila. Macam mana dia was-was, dia masuk ke kolam dah? Jadi sama orang yang sembahyang apa namanya takbir tu, kan raja Allah berjam-jam. Yang heran bila imam rukuk boleh pula ada Allah. Itu problem. Kan setan tu.
Orang yang was-was ni takbir ni suruh jadi imam, senang. Baru tahu dia Allahu Akbar, dia dah was susah. Orang belakang orang tu. Tu nak. Habis. Itu sunat kita istibrak. Gitu. Baik lelaki maupun. Jadi untuk nak mengelakkan daripada supaya takut was-was, takut menitik setitik, jangan ambil uduk dulu. Dah buang air, berjalan 40 langkah. Atau hentak kaki 40 kali. Hentak. InsyaAllah tak ada. Maknanya orang yang begini ni kadang-kadang dia tidak menitik, dia rasa ada juga. Dan dia digalakkan jangan buang air kecil sebelum sembahyang, lebih mudah. Dia masalah tengah-tengah sembahyang nak buang air kecil, buang air kecil pula masalah juga. Imam lah slow, sudah dia sujud dalam, nak mampu imam tu. Semua problem. Habis. Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un wujubahu, tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibrak kemudian daripada kencing itu. Makna ada ulama mengatakan wajib istibrak, wajib kita lalukan tangan di bawah kemaluan kita untuk supaya dapat kecil buang air, kencing air itu keluar. Itu takut dia sangkut. Boleh tangan kiri kan? Boleh tangan kiri kan? Tangan kiri kanan makruh. Habis. Wa biwujubihi qala al-qadi wal baghawi wa jara alaihi an-nawawi fi syarh Muslim liqauli sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-bauli fa inna 'ammata 'adabil qalb minhu. Dan dengan wajib istibrak itu mengata oleh Qadi dan Baghawi dan berlaku atas demikian itu Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, kerana sabda Nabi SAW, sucikan olehmu daripada kencing yang istibrak, kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan seksaan itu daripada orang yang tidak istibrak daripada kencing diperolehinya. Maknanya dia kata kena pastikan buang air kecil selesai, jangan kita sampai menitik nanti tengah sembahyang, kerana orang-orang yang tidak tus kencing itu menyebabkan dapat seksaan dalam kubur. Satu hari Nabi lalu kubur, duduk tepi kubur, Nabi doakan dua tempat. Sahabat tak, ngapa dua kubur ya Rasulullah engkau doakan? Yang ini rajin mengadu-ngadu domba, rajin panggil lalat merah, rajin panggil istilahnya mengacung-ngacung orang. Yang kedua ni pernah dia sembahyang tidak beristinja. Itu jaga. Kita rasa kalau dah buang air kecil tu, dah titik tengah sembahyang, jangan malu, berhenti. Tak boleh langkah orang, duduk.